Majlis Perbandaran Kuala Selangor MPKS mengarahkan 3 premis sekitar semula menghentikan operasi serta-merta selepas didapati menjalankan perniagaan tanpa lesen sah. Tindakan itu dikeluarkan hasil operasi bersepadu yang dijalankan di sekitar Kampung Sri Sentosa, Ijok dan Jalan Kepong, Kuala Selangor pada Khamis lalu. MPKS memaklumkan operasi yang berlangsung dari jam 9 pagi hingga 2 petang itu melibatkan 27 anggota dan pegawai daripada pelbagai agensi penguatkuasa bagi memastikan premis kita semula mematuhi syarat pelesenan, menjaga kebersihan persekitaran serta mematuhi peraturan kawalan bangunan yang ditetapkan pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan. Operasi tersebut dilaksanakan oleh Jabatan Penguatkuasaan MPKS dengan kerjasama Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar, Jabatan Kawalan Bangunan, Unit Korporat, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Selangor serta Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Selangor. MPKS mengeluarkan 3 kompaun dan 3 notis pemberhentian perniagaan mengikut Undang-Undang Kecil Pelesenan Trade, Perniagaan dan Perindustrian MDKS 2007 kerana menjalankan perniagaan tanpa lesen. Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar turut mengeluarkan 1 kompaun mengikut Seksyen 85/3 Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 Akta 133 selain 2 notis mengalihkan halangan di bawah Seksyen 46/3 Akta sama kerana gagal memastikan premis berada dalam keadaan bersih dan teratur. MPKS berkata pihaknya akan terus memperhebat operasi penguatkuasaan bersepadu dari semasa ke semasa bagi memastikan semua premis perniagaan mematuhi peraturan yang ditetapkan serta menjamin kesejahteraan, keselamatan dan kebersihan persekitaran di kawasan pentadbirannya.